Sambil berbagai rupa dihias pula dengan bunga. Geng-geng untuk rombongan pihak lelaki. Apa yang lelaki? Nampak bercahaya. Tak tahu. Tak ada rasa apa banyak. Rasa mana? Hai, saya selaku adik kepada pengantin perempuan nak mengucapkan selamat pengantin baru kepada abang dan kakak saya. Semoga hubungan mereka sampai ke syurga, insya-Allah. Jannah, amin, amin ya rabbal alamin. Saya seronok sebab dapat jadi peneman mak pengantin. Okey, sekarang kita Tak ada apa nak cakap. Tak. Pandai cakap tapi tak apa cakap. so, apa perasaan seronok ke tak? Dapat menantu? Gembira. Ini wakil pengantin. Wakil ni. Cakap sepatah dua kata. Pegang dulang sepatah dua kata. Mana kakak? Mak saudara sepatah dua kata. Apa perasaan hari ni? Saya sebagai negara semoga seronok hari ini. Semoga majlis berjalan lancar pada hari ini. Hari ni. Oh, nak tengok sepatah dua kata. Adakah anda happy hari ni? Hari yang paling bahagia? Happy sama pengantin. Semoga bahagia hingga jannah. Lagi kita apa dulu? Anda bahagia hari ni? Bahagia sangat. Bahagia sangat. Happy. Happy sangat hari ni ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk pegang dulang? Are you ready? Tengok saudara. Ayah dia. Ayah. Ada kata-kata pesanan dan azimat untuk pengantin? Sana apa pun berlaku trust is ada. Ya. Trust is ada. Okey. Betul. Ni adik-adik dia. Ya, bukan. Kan? Ini kawan. Oh, kawan. Nak bertandang ke rumah pihak lelaki. Sambil berbagai rupa dihias pula dengan bunga.